Tun cakap situ domestically pun saya rasa 2-3 hari dulu pun saya ada baca yang Tun cakap saya climate of fear, keadaan ketakutan di Malaysia itu sendiri Tun. Tidakkah ini sesuatu yang Tun rasa rakyat perlu orang kata sedar, ataupun mungkin rakyat sedar tapi they should be saying something about it tentang benda ni tu, macam mana Tun? Tapi rakyat takut tindakan. Kalau kita seseorang orang biasa diberitahu bahawa polis akan soal, oh itu menekan. Yes. Dia tidur tak lena, menggeltar dia. Yeah. Orang yang biasa disoal oleh polis macam saya ni tak apalah. Pasal saya memang polis selalu tanya, saya buat sebut apa-apa, polis soal saya. Ada orang report dah 9 kali dah. Kena. Tapi bagi saya tak apalah, itu not a pressure. Tapi bagi orang biasa, akademik, profesor apa semua, kalau kita buat macam ni kena tekan, polis panggil. Ada yang kena tahan pun. Yang kena pakai baju lokap. Yes, that's right. Kita tengok ada pakai orang baju lokap. Ada orang yang kena tangkap belum charge, dah duduk kena tangkap dah 5-6 bulan dah. Duduk dalam. Ada yang tuduhan dibuat. Kononnya terlibat dengan pengedaran dadah. Ini bahaya, ini serious crime, kena masuk dalam tahanan. Jadi masuk dalam tahanan ni macam masuk jail lah juga. Jadi tak payah pergi ke mahkamah nak dapati salah ataupun salah, kena hukum ataupun tidak, belum sampai ke mahkamah dah kena jail. Kena jail betul-betul. Kena pakai baju lokal itu. Jadi orang berasa takut. Tengok kalau jadi kepada orang itu, orang tu dia dulu wakil rakyat ni, dia pun nampak kena pakai baju lokal. Apa jadi kalau aku kena? Keluarga jadi macam mana, anak jadi macam mana. Kita takut. Orang kita ni mudah takut. Tak semacam orang Bangladesh. Orang Bangladesh bunuh 300 orang, tembak bunuh dia keluar sampai terpaksa lari. Dia punya Perdana Menteri dia. Yeah, that's right. Kita tak boleh.